Hello, hi. Selamat datang lagi ke PR Tour Tunnel View Studio. Okay, video kali ini adalah tentang percutian ke Pulau Redang. Bukan percutian lah, dia adalah tour sehari ke Pulau Redang menaiki bot yang disewa khas Setiu Terengganu. Okay, bot ini akan mengelilingi 2 pulau selain Pulau Redang. Betul tak betul? Jika saya dah bagi 3 tahun laut, anda nak solat ke tak nak solat, tu anda punya hal. Betul? Jadi penyediaan daripada kami dah sedia. Sebelum pula kami telah diberi taklimat oleh pengusaha travel agency ni, di mana mereka memberi taklimatlah tentang keselamatan, keperluan dan sebagainya untuk kita pergi ke mengelilingi pulau-pulau di sekitar Pulau Redang. Dia ada Setiu. tadahan air bukit. Tadahan air bukit. Jadi anda boleh mandi kat situ sepuas-puasnya, boleh bilas kat situ. Sampai sini tukar baju je. Okey, habis dengan pakej, malas nak cerita dengan pakej. Rasa-rasa awak dah faham semua. Okey, sebab tu kita sentiasa ramai. Tapi tahun ni saya limit 200 pack saja, tapi saya punya staff pun ambil ramai 300 setengah. Terapalah saya cuba yang terbaik. Baju jaket lagi mana? Lakon ni. Sekarang kami telah mula menaiki bot dan diagihkanlah mengikut kumpulan, di mana setiap bot tu mungkin boleh bawa dalam 12 hingga ke 18 bot. Dia tengok ada bot yang besar dan ada bot yang kecil lah. Kalau bot yang enjin 2 tu lebih ramai lah penumpang dia. So kami naik lah untuk perjalanan ke Pulau Redang. Dan sebelum tu kami akan singgah ke Pulau Lang Tengah. Pulau Lang Tengah lah. Ini adalah satu special lah package yang dibagi, di mana kami selain daripada Pulau Redang, kami akan ke Pulau Lang Tengah, di mana Pulau Lang Tengah ini adalah pulau persendirian, pulau yang ada satu resort dia. So kalau yang berminat untuk bermalam, boleh bermalam juga di Lang Tengah ni sebenarnya. Dan di pantai Lang Tengah ni lebih cantik sikit daripada Redang. Tapi pengalaman aku yang pernah pergi Pulau Redang, selepas pergi Pulau Redang ni, dan sebelum ni aku pernah pergi Pulau Perhentian, untuk air dan juga suasana pasir yang putih, Pulau Perhentian lagi cantik. Kalau mana yang pernah pergi Pulau Perhentian dan Pulau Redang, kita nampak Pulau Perhentian ni sangat cantik sebab pasir dia putih, air dia sangat jernih. Tapi Pulau Redang ni mesti jernih lah. Kalau kau rasa Pulau Redang ni dah jernih, maknanya kalau kau pergi Pulau Perhentian lagi, kau akan terpesona dengan kecantikan air laut dan pantai ni. Kami sekarang ni tengah bersiap sedia lah, kena pakai jaket dan sebagainya. Ini adalah wajib sebab mengikut apa yang taklimat yang diberi, jika jaket ni tak dipakai, akan didenda lah, denda RM1,000 jugalah oleh Jabatan Laut. Jabatan Laut ni macam polis yang di laut lah. Agensi kerajaan yang memonitor, menjaga aktiviti di lautan Malaysia. Kami telah mula berangkat pagi. Ini ada pagi lah. Kita kumpul pada pukul 7.30 dan mula berangkat selepas beri taklimat menerusi sungai. Ini adalah muara sungai di Setiu. Kami akan menyusuri keluar menerusi sungai dulu, di mana sungai ini adalah kawasan paya. So sebelum kita ke laut, kita akan dapat
menikmati keindahan dan panorama kawasan Paya Bakau di daerah Setiu, di kiri dan kanan. Belah kiri lah terutamanya semasa kita menaiki bot. Ini adalah video ni adalah 360 darjah VR. So anda semua boleh pusing keliling, melihat suasana sekeliling. Dan kalau anda menonton video ini dengan menggunakan VR set, anda boleh melihat sekeliling lah, seperti anda berada di kawasan itu. Cuma bila menggunakan VR, anda tak dapat merasai suasana seperti anda di situlah. Walaupun dari segi visual anda merasa seperti di situ, cuma dari segi baunya, dari segi udaranya, dari segi angin yang bertiup, anda tak dapat rasa lah VR. Kecuali anda letak kipas kat depan tu. Okay, itu adalah VR video yang anda tonton sekarang ni. So kenapa saya buat VR video? Sebab VR video ni kita boleh tonton sekeliling seperti kita berada di atas kapal ni, terutamanya bila kita pakai VR set, mana kita boleh tengok keliling mana sudut yang kita nak dengan hanya menggunakan VR set. Ataupun kalau di YouTube ni anda boleh gunakan mouse anda, ataupun kalau tengok dengan handphone boleh menggerakkan di keliling untuk melihatnya. So ini adalah suasana di muara sungai di Setiu. Anda akan dapat melihat suasana Paya Bakau di situ sebelum anda sampai keluar ke laut Sungai Selatan.
untuk perjalanan ni dia akan mengambil masa yang lama lah. So perjalanan untuk ke Pulau Lang Tengah dalam 1 jam juga lah, hampir 1 jam juga perjalanan dia nak sampai ke Pulau Lang Tengah tu. Itu adalah destinasi pertama kami, di mana kami akan berhenti dulu di Pulau Lang Tengah dan di depan resort tu, resort di Lang Tengah tu, dan di situ kita boleh berhenti untuk biasakan diri dengan air lah. Okey, untuk di Setiu Terengganu ni, untuk penginapan, okey, nak kongsi juga lah untuk penginapan. Korang boleh sama ada hotel, beberapa hotel kat Setiu kalau anda boleh sewa atau boleh duduk, boleh menginap. Ataupun di Setiu ni juga banyak homestay daripada lokal punya lah penduduk tempatan yang buat homestay yang anda boleh sewa, dan harga dia pun agak okey lah dengan kemudahan yang diberikan. Malah ada homestay yang siap ada pool lagi. Okay, macam homestay aku duduk tu, dia ada swimming pool di dalam homestay tu, dan ada dalam 4 bilik homestay tu. 4 bilik tapi berbeza berasingan lah, maknanya bukan satu rumah. Okay, so kita boleh sewa bilik saja. Dalam 4 bilik ada, dan masa aku duduk tu pun ada orang lain juga yang datang ke sini untuk ke pulau dan duduk di homestay tu. So, dan dari homestay yang aku sewa tu tak jauh daripada JT yang kami nak naik tadi tu lah. Dalam jalan tu dalam masa 5-6 minit tak sampai naik kereta dah sampai ke JT. So memang agak memudahkan
dan tak perlu rushing lah pagi-pagi untuk ke JT sebab tak jauh. Tapi ada jugalah hotel, tapi bila aku check, kalau dekat sini hotel dia jauh sikit lah, jauh sikit. Kalau ada 15 minit ke hotel yang dekat. Okey, untuk barang yang anda perlu bawa lah, okey, untuk mengikut trip 1 hari ini adalah sebab package ni dia dah siap makanan lah, so aku rasa mudah sikit lah, sebab kita tak perlu risau nak bawa makanan atau nak sediakan duit untuk beli makanan di kawasan perhentian di pulau tu nanti. Tapi ada benda lain lah yang perlu anda bawa, kelengkapan yang perlu anda bawa. Contohnya yang kelengkapan yang mungkin agak penting juga adalah stokin ataupun kasut untuk anda masuk di laut, untuk scuba, semasa scuba atau semasa berenang nanti. Sebab di sana, di pantai sana tu, pantainya penuh dengan terumbu karang yang dah di pantai lah, yang dah penuh di pantai, terumbu karang. Kemudian bila anda berenang tu, anda tak, kadang-kadang anda tak perasan anda terpijak apa-apa haiwan laut dan sebagainya. So anda digalakkan membawa stokin ataupun kasut yang boleh dibawa dalam air. Ini yang penting juga, sebab apa yang jadi kat aku masa ke sana, aku tak pakai stokin dan kaki aku dah cedera. Tapi cedera bukan sebab terpijak lah, cedera sebab masa memanjat tangga bot ni. Tangga bot ni yang dia licin dan membuatkan aku
inilah tercedera masa naik tangga tu. Dan lepas tu bila pakai stokin yang ada grip di bawah, dan dia okey lah lepas tu. So aku menyarankan lah kepada yang nak pergi, nanti pastikan bawa stokin atau kasut yang boleh masuk di dalam laut. So ada kasut dan mungkin kalau anda terlupa, dia ada jual juga di kaunter masa lampu diri tu, masa taklimat tu. Dia ada agensi ni, ada agensi pelancongan ni ada buat jualan jugalah di situ, dan anda boleh beli. Selain itu, anda perlukan juga kes ataupun nak letak handphone, okay? Handphone, dan supaya tak masuk air, okay? Dia ada mana anda boleh on dan guna handphone walaupun terkena air lah, so handphone anda tak rosak. Dan benda ni pun ada dijual juga di situ. Sebaliknya anda beli, okay, dan bawalah, sebab perjalanan ni memang akan kena air, akan masuk air. Kalau tak kena air pun terpercik air, okay. So anda dinasihatkan lah bawa kes phone yang balut plastik dalam inilah cucian ini, supaya mengelak kerosakan pada handphone anda. Okey, sekarang kita telah berada sampai di Pulau Lang Tengah. Okey, Pulau Lang Tengah ni adalah salah satu pulau juga yang terdapat di Terengganu,
di mana dia tak jauh daripada Pulau Perhentian. So dalam package ni dia buat dua sekali lah, Pulau Lang Tengah dan juga Pulau Redang. Pulau Lang Tengah ni adalah ada resort, personal private resort yang boleh duduk lah. Satu resort dia tak ada macam banyak resort tersebut. Dari satu resort dia, resort Lang Tengah tu anda boleh search Pulau Lang Tengah punya resort, dan kalau berminat tinggal di sini, bermalam di sini, booking, anda boleh buat aktiviti laut seperti scuba, selam, main pantai dan sebagainya dengan package yang resort ni sediakan lah. Tapi untuk kali ini kami hanya singgah di pantai depan resort tu untuk bermain air, scuba. Sebab kat sini kalau anda tengok nanti, anda boleh nampak baby shark, baby shark dalam air di pantai, kawasan pantai, dan ikan berenang. So boleh scuba di pantai ni dia dulu sebenarnya. Biasakan diri, biasakan sini kita akan ayang, lalu depan. Hai guys, ibu, tunggu ibu. Adik mana? Adik. Allah, abang kenapa? Form. Baby Shark benar. Nak pakai ya smartphone? Pakailah Google. Pakai dua. Aki nak. Pakai ni, tukar-tukar lah. Ada yang bukan banyak. Baik. Pakai ni. Untuk aktiviti utama kami hari ini,
Okey, kita akan berhenti di Pulau Lang. So di pulau ni kami akan buat snorkeling, di mana alatan snorkeling ni disediakan oleh pihak agensi pelancongan ni lah. Okey, so sini kita boleh snorkeling di tepi pantai je. Boleh melihat batu-batu karang kecil di tepi pantai tu, dan juga ikan-ikan, ada baby shark. Okay. Kalau tengok pasir ni di sini lebih putih daripada pasir di Pulau Redang. Okay. So memang cantik lah. Kalau yang nak bercuti kat sini, boleh ambil percutian di sini. Tapi kami untuk package ni, kami tak bermalam di pantai. Kami hanya pusing di pulau saja dengan bot, dan berhenti seketika lah untuk main air, snorkeling dan riadah. Okey, setelah 45 minit sejam kita berehat di berenang-berenang di Pulau Lang Tengah, okey, kita bertolak seterusnya ke destinasi berikutnya adalah di kawasan Pulau Redang. Okey, selamat tinggal Pulau Lang Tengah. Jumpa lagi.
Daripada Pulau Lang Tengah tu tak jauh dah dari ke kawasan Pulau Redang. So sekarang kita dah sampai ke Pulau Redang. Perjalanan daripada Lang Tengah tu ke Pulau Redang ambil masa dalam 15 ke 20 minit gitu. Okay. Dan kita dah berada di kawasan Pulau Redang sini. Okay, kita nampak kawasan Pulau Redang. Dan belah kiri itu adalah Pulau Redang juga, dalam kawasan Pulau Redang. Okey, setelah berada di Pulau Redang, kami berhenti seketika. Checkpoint kedua kami itu di Little Madawi. Ini adalah nama yang diberi oleh lokal lah, Little Madawi, sebab dia ada dah kawasan di mana kawasan ni sebenarnya dalam laut, tapi bila air surut dia akan jadi seperti laluan ataupun pasir akan terlihatkan. Dan kita berhenti di sini dari mana kita boleh dapat lihat air yang jernih di tengah-tengah laut. Kita berdiri dan air ni untuk sementara lah, kita untuk seketika lah kita berhenti, tapi tak boleh berenang lah sebab kita tak berhenti lama. Ayah kena keluar depan. Kita tak digalakkan mandi, kita hanya berhenti untuk mengambil gambar. Ke depan. Yang ni kawasan ni sebenarnya ikut nasib lah. Sini tak boleh berenang. Dekat kami ikut nasib. Kalau Adik awal dah sampai. nasib kita baik, kita boleh dia nampak ada mana air surut. Okay, akan nampak lah airnya, akan nampak pulau ni, pulau kecilnya. Kalau air pasang, maka dia akan dipenuhi dengan air, kita tak akan nampak lah. Ya, alhamdulillah kami datang ni memang waktu yang tepat lah, okay, untuk berhenti di Little Madawi ni.
Okey, jika anda lihat di kawasan ini banyak pelancong lain daripada bot lain juga berhenti di kawasan ini, mana mereka kebanyakannya ambil gambar. Tapi kalau pun ada setengah yang memang datang dengan fikir khas, mereka boleh berenang, boleh pelancong dengan berenang. Tapi sebenarnya boleh je berenang sebab masa yang bagi untuk kami berada di sini lama juga lah, so boleh juga lah rendam-rendam sikit. Okay, setelah selesai kita akan ke checkpoint seterusnya di kawasan Pulau 5 Bukit.
sekarang kita dah sampai di Pulau 5. Okay, kenapa dia panggil Pulau 5? Sebab di pulau ni ada 5 bukit. Okay, 1, 2, 3, 4 akan punya lah. So pulau ini kita akan buat aktiviti berenang juga. Okay, di sini sebab air dia biru dan juga ada ke bawah laut tu penuh dengan apa tu bilangnya terumbu karang. So kita akan buat snorkeling di sini, kita akan berenang snorkeling di sini tanpa turun ke pulau lah. Okay, untuk ke sini dia tak berhenti turun ke pulau. Untuk di sini kita akan berhenti untuk berenang di tengah-tengah sikit. Setelah selesai di Pulau 5 Redang, kami terus berangkat ke destinasi di checkpoint seterusnya. Hati-hati tahu. Ya. Memandangkan sekarang telah masuk tengah hari, waktu makan, kami telah berhenti di satu poin yang seterusnya, itu di kawasan Pulau Redang juga. Okey, di sini terdapat banyak-banyak kedai, okey, banyak kedai makan, jual air, jual ABC yang anda boleh berhenti makan, istirahat lah. Okey, tapi memandangkan kami membayar package, so makanan telah disediakan oleh pihak agensi lah yang kami ikut. Tapi samping itu anda juga bolehlah beli, ada makanan macam-macam makanan yang kat situ dengan harga yang agak okey kalau jika dibandingkan dengan tempat-tempat peranginan yang lain yang harga dia agak berkali ganda. Tapi di Pulau Redang ni kalau berbanding, kalau aku bandingkan dengan pulau perhentian, harga dia lebih mampulah, lebih murah lah. Okay. Kalau orang yang dari KL dah rasa harga tu tak ada terlalu tinggi kan, harga macam di KL. Tapi kalau dari segi mungkin di orang luar KL anggap harga dia tinggi lah, sebab harga dia seperti harga di KL. So bagi aku biasa je harga dia. So mampu berbanding. Tapi kalau kita makan di Sitiu, di Terengganu, kawasan-kawasan sekitar Terengganu, pekan kita Terengganu, harga dia mungkin agak lebih murah sikit lah berbanding kat sini. Contohnya air di Terengganu di darat harga dia dalam RM3, dekat sini RM5. Tapi kalau RM5 tu kat KL tu harga air tu macam normal je kan. Tapi di pulau ni harga dia tapi tak setinggi di pulau
pulau lain. Okey, seterusnya aktiviti seterusnya kami pergi dekat tak jauh daripada kawasan itu adalah kawasan di mana terdapatnya penyu. Okey, kami berenang di sini, kami snorkeling dekat sini, dan di bawah tu adalah penyu sedang berenang. Okey, kita berenang bersama penyu. Tapi kami dinasihatkan supaya tidak memegang penyu itu, kerana itu adalah satu kesalahan dan boleh didenda lah. So kami datang berenang dan tengok je tengok je, tak boleh usik penyu tu kerana dia haiwan yang dilindungi lah dalam undang-undang Malaysia. So tengok situ, anda boleh pusing-pusingkan video anda tu, lihat penyu berenang betul-betul di bawah kami semua, di bawah bot. Okay. Dan penyu tu tak takut lah, memang kawasan ni memang kawasan dia. Dan di sini memang agak menyeronokkan kalau tengok anak-anak pun boleh berenang. Tapi kawasan ni ada dalam sebenarnya dalam, so perlu pelampung lah. Macam anak kecil pendapat aku belilah satu baju khas untuk mereka untuk ke sini, mana baju pelampung yang sesuai dengan saiz. Okey, selepas ini adalah destinasi terakhir kami, iaitu di Taman Laut di Pulau Redang, di mana di sini kami berhenti sebab kat sini ada kemudahan asas seperti surau, tandas, okay, dan sebagainya. So kita berhenti di sini berehat dalam 1 jam macam tu sebelum berangkat pulang ke daratan semula. So kat sini kami paling lama lah, okay, berehat, berenang sehingga jam 5 petang, okay, 4:30 ke 5 petang macam tu. Dan ikut tour guide juga lah, ikut bot jugalah, sebab macam kami bot kami alhamdulillah dibagi masa yang fleksibel dan agak lama juga berbanding bot lain. So setelah selesai, ini adalah selesai lah kami pulang balik. Ini adalah pemandangan di jetty utama Pulau Redang, tapi kami tak berhenti kat sini lah. Kami hanya lalu sebab bot ni ada barang guna ambil dekat pulau ni, dekat orang. So kita lalu saja tengok. Dan ini adalah main jetty Pulau Redang. Kat sini ada banyak resort juga ni, Pulau Redang Resort. Lepas tu ada airport tak jauh dari sini. Okay, di sini saja video kali ini, VR 360 ke Pulau Redang. Jumpa lagi.